Pernahkah anda terfikir, di manakah anda menjual shilling lama yang tersimpan di rumah? Adakah anda benar-benar pasti shilling itu hanya bernilai 5 sen, atau mungkin ada seseorang yang sanggup membayar ribuan malah puluhan ribu dolar untuk mendapatkannya? Jangan tinggalkan video ini walaupun sesaat kerana pada penghujung video nanti saya akan berkongsi nilai yang dikaitkan dengan shilling 5 sen Malaysia 1995 yang membuatkan ramai orang mula membuka semula tabung lama, laci, dompet usang dan kotak simpanan mereka. Apa yang anda akan dengar hari ini mungkin mengubah cara anda melihat shilling kecil yang selama ini dianggap tidak bernilai. Sebelum kita bermula, pastikan anda tekan butang subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas video-video terbaru tentang shilling Malaysia yang semakin mendapat perhatian pengumpul. Setiap minggu kami berkongsi maklumat menarik, kisah unik dan fakta yang mungkin membantu anda mengenali shilling yang mempunyai nilai luar biasa. Shilling 5 sen Malaysia tahun 1995 merupakan salah satu shilling yang pernah digunakan oleh berjuta-juta rakyat Malaysia dalam urusan harian. Ramai yang menggunakannya untuk membeli gula-gula, membayar baki di kedai runcit atau sekadar menyimpannya di dalam tabung tanpa pernah memikirkan bahawa suatu hari nanti shilling seperti ini akan menjadi topik hangat dalam kalangan pengumpul. Apa yang menarik ialah bukan semua orang memberi perhatian kepada shilling kecil seperti ini. Kebanyakan individu lebih gemar menyimpan shilling bernilai lebih besar seperti 50 sen atau RM1 lama. Namun dalam dunia numismatik, saiz bukanlah penentu utama nilai. Kadang-kadang shilling yang paling kecil mampu menarik perhatian paling besar jika mempunyai ciri-ciri tertentu yang dicari oleh pengumpul. Bayangkan anda sedang mengemas rumah dan menemui beberapa keping shilling 5 sen Malaysia 1995 di dalam bekas lama. Kebanyakan orang mungkin akan memasukkannya semula ke dalam tabung atau membelanjakannya tanpa berfikir panjang. Tetapi seorang pengumpul berpengalaman akan melihat shilling itu dengan lebih teliti. Mereka akan memeriksa setiap bahagian, setiap huruf, setiap angka dan setiap permukaan kerana di situlah rahsia sebenar boleh tersembunyi. Salah satu perkara pertama yang sering diperhatikan ialah keadaan fizikal shilling tersebut. Shilling yang masih mempunyai permukaan yang bersih, ukiran yang jelas dan tidak banyak kesan calar biasanya lebih menarik perhatian. Walaupun dua shilling mempunyai tahun yang sama, keadaan fizikal boleh menyebabkan perbezaan nilai yang sangat besar. Selain itu, terdapat juga pengumpul yang mencari shilling yang mempunyai kesilapan ketika proses pengeluaran. Kesilapan seperti ini bukan sesuatu yang biasa berlaku. Ia mungkin melibatkan kedudukan tulisan yang sedikit berbeza, cetakan yang kurang sempurna atau ciri-ciri lain yang menjadikan shilling itu unik. Apabila sesuatu shilling sukar ditemui dalam keadaan tertentu, permintaannya boleh meningkat dalam kalangan pengumpul. Ramai orang menyangka setiap shilling yang dikeluarkan mempunyai rupa yang 100% sama. Hakikatnya, proses pengeluaran berjuta-juta keping shilling bukanlah sesuatu yang mudah. Kadang-kadang terdapat sedikit perbezaan yang hanya dapat dikenal pasti oleh mereka yang benar-benar memahami dunia pengumpulan shilling. Inilah sebabnya mengapa ramai pengumpul menggunakan kanta pembesar apabila memeriksa shilling mereka. Mereka tidak hanya melihat angka tahun, malah memeriksa bahagian tepi, permukaan, tulisan dan setiap butiran halus yang mungkin tidak disedari oleh orang biasa. Satu lagi faktor yang sering dibincangkan ialah jumlah shilling yang masih wujud dalam keadaan terbaik. Walaupun berjuta-juta keping mungkin pernah dikeluarkan, hanya sebahagian kecil yang berjaya disimpan dalam keadaan hampir sempurna. Kebanyakan shilling telah lama digunakan, tercalar, berubah warna atau rosak akibat penyimpanan yang tidak sesuai. Disebabkan itu, ramai pengumpul sanggup meluangkan masa bertahun-tahun untuk mencari satu keping shilling yang benar-benar memenuhi kriteria mereka. Bagi mereka, memiliki shilling yang sukar ditemui memberikan kepuasan tersendiri dan melengkapkan koleksi yang dibina selama bertahun-tahun. Menariknya, minat terhadap shilling lama semakin berkembang dari tahun ke tahun. Generasi muda mula menunjukkan minat untuk mengenali sejarah wang shilling, manakala golongan yang lebih berusia pula kembali membuka koleksi lama yang pernah mereka simpan suatu ketika dahulu. Perkembangan ini menjadikan dunia pengumpulan shilling semakin aktif.
Ada juga kisah individu yang secara tidak sengaja menemui shilling lama ketika membersihkan rumah ibu bapa mereka. Pada mulanya mereka menganggap ia hanyalah shilling biasa. Namun selepas diperiksa dengan lebih teliti, barulah mereka menyedari bahawa shilling tersebut mempunyai ciri-ciri yang dicari oleh pengumpul. Perkara seperti inilah yang membuatkan semakin ramai orang mula memeriksa setiap shilling yang mereka miliki. Walaupun tidak semua shilling mempunyai nilai yang tinggi, proses mengenal pasti setiap satu daripadanya menjadi pengalaman yang sangat menarik. Jika anda masih menyimpan tabung lama yang sudah bertahun-tahun tidak dibuka, mungkin sekarang adalah masa terbaik untuk melihat kandungannya. Jangan hanya mencari shilling bernilai besar. Berikan perhatian juga kepada shilling 5 sen Malaysia 1995 kerana kadang-kadang kejutan terbesar datang daripada shilling yang paling kecil. Namun begitu, jangan terburu-buru membuat kesimpulan hanya berdasarkan tahun pada shilling. Tahun pengeluaran hanyalah salah satu faktor. Pengumpul yang berpengalaman biasanya akan menilai beberapa aspek lain sebelum membuat anggaran tentang keunikan dan daya tarikannya. Skim sebabnya ramai orang terkejut apabila mengetahui bahawa dua shilling dengan tahun yang sama boleh mempunyai tahap minat yang berbeza dalam kalangan pengumpul. Segala-galanya bergantung kepada keadaan, ciri-ciri unik dan faktor lain yang menjadikan sesuatu shilling lebih istimewa berbanding shilling biasa. Dalam bahagian seterusnya nanti, kita akan melihat dengan lebih mendalam bagaimana pengumpul profesional membezakan shilling 5 sen Malaysia 1995 yang biasa dengan shilling yang benar-benar menarik perhatian. Kita juga akan membincangkan beberapa ciri penting yang sering menjadi fokus ketika pemeriksaan serta sebab mengapa ada shilling yang menjadi buruan ramai. Dan paling penting, pada penghujung video nanti saya akan mendedahkan nilai yang dikaitkan dengan shilling ini, angka yang mungkin membuat anda terus memeriksa semua shilling lama yang masih berada di rumah anda. Sekarang bayangkan anda mempunyai beberapa keping shilling 5 sen Malaysia 1995 di hadapan anda. Langkah pertama yang biasanya dilakukan oleh pengumpul berpengalaman ialah memeriksa keadaan keseluruhan shilling tersebut di bawah pencahayaan yang baik. Mereka akan melihat sama ada permukaan shilling masih mempunyai butiran yang jelas, sama ada terdapat kesan haus yang ketara atau masih mengekalkan rupa asalnya. Ramai orang tidak menyedari bahawa cara shilling disimpan memainkan peranan yang sangat penting. Shilling yang dibiarkan bercampur dengan shilling lain selama bertahun-tahun biasanya akan mengalami banyak calar akibat geseran. Sebaliknya, shilling yang disimpan secara berasingan dalam bekas khas selalunya berada dalam keadaan yang jauh lebih baik dan lebih menarik perhatian pengumpul. Satu kesilapan yang sering dilakukan ialah membersihkan shilling menggunakan bahan kimia atau menggosoknya sehingga berkilat. Ramai menyangka tindakan itu akan meningkatkan nilainya, tetapi dalam dunia pengumpulan shilling, keadaan asal jauh lebih dihargai. Permukaan asal shilling merupakan salah satu perkara yang sangat diberi perhatian oleh pengumpul kerana ia menunjukkan keaslian dan sejarah penggunaan shilling tersebut. Selain keadaan fizikal, terdapat juga minat terhadap variasi kecil yang mungkin wujud pada sesuatu keluaran. Walaupun kebanyakan shilling kelihatan sama, ada kalanya terdapat perbezaan yang hanya dapat dikenal pasti melalui pemerhatian yang teliti. Perbezaan kecil inilah yang sering menjadi topik perbincangan dalam kalangan pengumpul. Pengumpul yang berpengalaman biasanya tidak membuat keputusan dengan tergesa-gesa. Mereka akan membandingkan shilling dengan contoh lain, meneliti setiap butiran dan memastikan bahawa semua ciri yang diperhatikan benar-benar tepat. Kesabaran menjadi salah satu sifat paling penting dalam hobi ini. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, minat terhadap shilling Malaysia semakin berkembang. Ramai individu mula berkongsi koleksi mereka, bertukar pandangan dan belajar mengenali ciri-ciri unik setiap keluaran. Perkembangan ini menjadikan semakin ramai orang sedar bahawa shilling lama bukan sekadar alat pembayaran, malah sebahagian daripada sejarah negara. Shilling 5 sen Malaysia 1995 juga sering menjadi antara shilling yang diperiksa apabila seseorang membuka koleksi lama. Walaupun ramai masih menganggapnya sebagai shilling biasa, ada yang memilih untuk menyimpannya kerana percaya setiap shilling mempunyai kisah dan keunikan tersendiri. Bayangkan jika anda pulang ke rumah hari ini, membuka tabung yang sudah lama tidak disentuh,
kemudian menemui beberapa keping shilling 5 sen tahun 1995. Sudah tentu perkara pertama yang anda akan lakukan ialah memeriksanya dengan lebih teliti. Mungkin selama ini anda tidak pernah memberi perhatian kepada shilling tersebut, tetapi selepas mengetahui bagaimana pengumpul menilai sesuatu shilling, pandangan anda pasti berubah. Ada juga individu yang mewarisi koleksi shilling daripada ibu bapa atau datuk dan nenek mereka. Pada mulanya mereka hanya menyimpan koleksi itu sebagai kenangan. Namun apabila mula mempelajari dunia numismatik, mereka mendapati setiap shilling mempunyai cerita tersendiri dan mungkin mempunyai permintaan dalam kalangan pengumpul. Perjalanan menjadi seorang pengumpul sebenarnya bukan tentang mencari keuntungan semata-mata. Ia juga tentang menghargai sejarah, memahami perkembangan mata wang dan mengenali proses penghasilan shilling dari satu generasi ke generasi yang lain. Skim sebabnya ramai yang menganggap hobi ini sangat menyeronokkan. Jika anda benar-benar berminat, biasakan diri memeriksa setiap shilling yang anda temui. Jangan hanya melihat nombor tahunnya, tetapi perhatikan juga keadaan permukaan, kejelasan reka bentuk dan sebarang ciri yang kelihatan luar biasa. Pemerhatian yang teliti sering menjadi langkah pertama dalam mengenali shilling yang lebih istimewa. Mungkin ada antara anda yang sedang menonton video ini sambil memegang beberapa keping shilling 5 sen Malaysia 1995. Jika benar, simpan dahulu shilling tersebut sehingga anda benar-benar memahami ciri-ciri yang perlu diperhatikan. Jangan terburu-buru membuat keputusan hanya kerana mendengar dakwaan daripada mana-mana pihak. Satu perkara yang pasti, semakin ramai orang kini mula memberi perhatian kepada shilling lama. Minat yang semakin meningkat menyebabkan lebih ramai individu mencari maklumat, mempelajari sejarah dan membandingkan shilling yang mereka miliki dengan koleksi orang lain. Ini menjadikan dunia pengumpulan shilling semakin menarik dari semasa ke semasa. Jika anda mempunyai ahli keluarga yang gemar menyimpan shilling lama, ajak mereka menonton video ini bersama. Mungkin mereka mempunyai koleksi yang belum pernah diperiksa sejak bertahun-tahun dahulu. Siapa tahu, masih terdapat shilling yang berada dalam keadaan sangat baik dan menarik untuk dikaji. Sekarang saya ingin bertanya sekali lagi kepada anda. Di manakah anda akan menjual shilling lama anda jika suatu hari nanti anda mendapati ia mempunyai permintaan yang tinggi? Fikirkan soalan ini baik-baik kerana ramai orang hanya mula mencari jawapannya selepas mereka mengetahui bahawa shilling yang disimpan selama bertahun-tahun sebenarnya mempunyai nilai yang jauh lebih tinggi daripada jangkaan mereka. Skim sebabnya jangan sesekali memandang rendah shilling kecil. Nilai sebenar sesuatu shilling bukan ditentukan oleh saiznya, tetapi oleh gabungan faktor seperti keadaan, keunikan, minat pengumpul dan permintaan pasaran. Kadang-kadang shilling yang paling kecil mampu menjadi antara koleksi yang paling dicari. Dan kini tibalah saat yang anda tunggu sejak awal video. Ramai penonton bertahan sehingga penghujung kerana ingin mengetahui angka yang sering diperkatakan mengenai shilling 5 sen Malaysia 1995 ini. Berdasarkan dakwaan yang sering dikongsikan dalam komuniti pengumpul dan kandungan mengenai shilling, terdapat shilling 5 sen Malaysia tahun 1995 tertentu yang dikaitkan dengan nilai sehingga $64,800, bergantung kepada faktor seperti keadaan shilling, keunikan, variasi dan permintaan daripada pengumpul. Tidak semua shilling tahun 1995 mempunyai nilai tersebut, tetapi inilah sebab mengapa ramai orang mula memeriksa semula shilling lama yang masih mereka simpan. Jika anda menikmati video ini, jangan lupa tekan butang subscribe, berikan like dan kongsikan video ini kepada keluarga serta rakan-rakan. Mungkin tanpa mereka sedari, masih terdapat shilling 5 sen Malaysia 1995 yang tersimpan di rumah mereka. Terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung, dan kita akan berjumpa lagi dalam video seterusnya dengan satu lagi kisah menarik tentang shilling Malaysia yang mungkin berada betul-betul di dalam simpanan anda. Jika anda meminati shilling lama Malaysia dan ingin mengetahui kisah di sebalik shilling yang mungkin tersimpan di rumah tanpa anda sedari, pastikan anda menekan butang langganan sekarang juga. Setiap minggu kami berkongsi cerita menarik tentang shilling Malaysia, sejarahnya, ciri-ciri istimewanya dan mengapa sesetengah shilling menjadi perhatian para pengumpul.
Jangan lupa aktifkan loceng supaya anda tidak terlepas video-video akan datang. Hari ini kita akan melihat dengan lebih dekat satu shilling yang pernah digunakan oleh berjuta-juta rakyat Malaysia suatu ketika dahulu, tetapi kini semakin menarik perhatian dalam dunia pengumpulan shilling. Shilling tersebut ialah shilling 50 sen Malaysia tahun 1980. Mungkin anda pernah memilikinya, mungkin juga ia masih tersimpan di dalam tabung lama, laci rumah atau koleksi keluarga tanpa disedari. Ramai orang menganggap shilling lama hanyalah wang kecil yang sudah tidak mempunyai kepentingan. Selepas bertahun-tahun berada dalam edaran, kebanyakan shilling akhirnya terlupa begitu sahaja. Namun bagi pengumpul shilling, setiap keping shilling membawa kisah yang berbeza. Tahun keluaran, keadaan fizikal, reka bentuk dan sejarah penggunaannya menjadikan setiap shilling mempunyai identitinya sendiri. Shilling 50 sen tahun 1980 merupakan antara denominasi yang sering digunakan dalam urusan harian pada zamannya. Ia menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat Malaysia ketika memberi makanan, membayar tambang atau membuat pelbagai transaksi harian. Walaupun ketika itu nilainya hanyalah 50 sen, hari ini shilling tersebut mengingatkan ramai orang kepada kenangan zaman dahulu. Salah satu perkara yang menjadikan shilling ini menarik ialah reka bentuknya yang melambangkan identiti negara. Lambang rasmi Malaysia pada bahagian hadapan menggambarkan kedaulatan negara, manakala reka bentuk pada bahagian belakang pula memaparkan nilai shilling dengan susunan yang kemas dan mudah dikenali. Walaupun kelihatan ringkas, setiap perincian pada shilling ini dihasilkan dengan penuh ketelitian. Bagi pengumpul shilling, mereka bukan sekadar melihat angka tahun 1980. Mereka akan memeriksa keadaan keseluruhan shilling dengan sangat teliti. Adakah permukaannya masih bersih? Adakah tulisan masih jelas? Adakah terdapat kesan calar yang banyak? Semua perkara ini memainkan peranan penting dalam menentukan sama ada shilling tersebut menarik untuk dijadikan koleksi. Bayangkan dua keping shilling yang sama-sama dikeluarkan pada tahun 1980. Satu telah digunakan setiap hari selama bertahun-tahun sehingga permukaannya haus dan pudar. Satu lagi pula disimpan dengan baik sejak awal dan masih mengekalkan kilauan asalnya. Walaupun kedua-duanya mempunyai tahun keluaran yang sama, pengumpul biasanya lebih berminat kepada shilling yang berada dalam keadaan lebih baik. Inilah sebabnya ramai pengumpul sentiasa menasihatkan supaya shilling lama tidak dibersihkan menggunakan bahan kimia atau digosok sehingga berkilat. Ramai menyangka tindakan itu akan meningkatkan nilainya, tetapi sebenarnya ia boleh merosakkan permukaan asal shilling. Pengumpul lebih menghargai shilling yang masih mengekalkan keadaan asal walaupun terdapat sedikit kesan usia. Selain keadaan fizikal, ramai juga gemar mencari keunikan tertentu pada shilling. Ada yang memerhatikan kedudukan tulisan, bentuk nombor, ketepatan cetakan dan butiran kecil lain yang mungkin berbeza daripada shilling biasa. Walaupun perbezaan itu sangat kecil, pencarian inilah yang menjadikan dunia pengumpulan shilling begitu menarik. Mungkin anda pernah menerima shilling 50 sen tahun 1980 sebagai baki ketika membeli barang suatu ketika dahulu. Pada masa itu, anda mungkin tidak pernah terfikir bahawa beberapa dekad kemudian, shilling yang sama akan menjadi bahan perbincangan dalam kalangan peminat numismatik. Inilah yang menjadikan setiap shilling mempunyai kisahnya sendiri. Ramai juga yang mula berminat mengumpul shilling kerana ingin mewariskan koleksi kepada anak dan cucu. Setiap shilling bukan sahaja mempunyai nilai sebagai koleksi, malah menjadi bukti sejarah yang boleh diceritakan kepada generasi akan datang. Apabila seseorang memegang shilling lama, mereka sebenarnya sedang memegang sebahagian daripada sejarah negara. Jika anda masih mempunyai tabung shilling lama di rumah, inilah masa yang sesuai untuk membukanya. Cuba lihat satu persatu shilling yang ada. Jangan hanya melihat nilainya, tetapi perhatikan juga tahun keluarannya, keadaan fizikalnya dan sama ada ia masih mempunyai reka bentuk yang jelas. Kadang-kadang shilling yang paling tidak disangka-sangka menjadi antara yang paling menarik untuk disimpan. Menariknya, ramai orang mula menyedari bahawa hobi mengumpul shilling bukan sekadar tentang mencari nilai yang tinggi. Ia juga tentang menghargai sejarah, memahami perubahan reka bentuk wang dari semasa ke semasa dan menikmati kepuasan apabila berjaya melengkapkan sesuatu koleksi.
Setiap shilling yang ditemui memberikan pengalaman baharu kepada pengumpul. Shilling 50 sen Malaysia tahun 1980 adalah salah satu contoh bagaimana sekeping shilling biasa boleh menghidupkan semula kenangan lama. Ada yang mengingatinya ketika zaman persekolahan, ada yang menggunakannya ketika membeli makanan di kantin, dan ada juga yang masih menyimpannya sebagai kenangan bersama ahli keluarga. Persoalannya sekarang, adakah shilling 50 sen tahun 1980 yang anda miliki hanyalah shilling biasa, atau sebenarnya mempunyai ciri-ciri yang dicari oleh para pengumpul? Teruskan menonton sehingga ke penghujung video kerana di bahagian akhir nanti saya akan berkongsi anggaran nilai yang boleh dicapai oleh shilling ini dalam keadaan tertentu, dan angka tersebut mungkin akan mengejutkan anda. Kini mari kita lihat mengapa semakin ramai orang mula memberi perhatian kepada shilling 50 sen Malaysia tahun 1980. Walaupun pada asalnya shilling ini dihasilkan untuk kegunaan harian, masa telah mengubah cara orang melihatnya. Apa yang dahulunya dianggap wang kecil kini menjadi sebahagian daripada sejarah yang ingin dimiliki oleh ramai pengumpul. Apabila sesuatu shilling semakin sukar ditemui dalam keadaan yang benar-benar baik, minat terhadapnya juga boleh meningkat. Sebab skim ramai pengumpul sanggup meluangkan masa berjam-jam untuk memeriksa setiap shilling yang mereka temui. Mereka tidak mahu terlepas walaupun satu keping shilling yang mungkin mempunyai keadaan luar biasa atau ciri-ciri yang jarang ditemui. Salah satu perkara yang sering dilakukan oleh pengumpul ialah menyimpan shilling menggunakan bekas khas. Bekas ini membantu mengelakkan habuk, kelembapan dan calar yang boleh menjejaskan permukaan shilling. Bagi mereka, menjaga keadaan asal shilling adalah sama pentingnya dengan memiliki shilling itu sendiri. Ramai orang bertanya sama ada semua shilling 50 sen tahun 1980 mempunyai nilai yang sama. Jawapannya sudah tentu tidak. Dalam dunia numismatik, setiap shilling dinilai secara berasingan. Keadaan fizikal, tahap kehausan, kejelasan reka bentuk dan faktor-faktor lain memainkan peranan yang sangat penting. Oleh itu, dua keping shilling dengan tahun yang sama boleh mempunyai nilai yang berbeza. Ada juga pengumpul yang gemar mencari shilling yang kelihatan hampir sempurna, seolah-olah baru keluar dari kilang. Shilling seperti ini sangat sukar ditemui kerana kebanyakan telah digunakan dalam urusan harian selama bertahun-tahun. Semakin baik keadaannya, semakin tinggi perhatian yang boleh diterimanya dalam kalangan pengumpul. Selain mengumpul untuk diri sendiri, ada juga yang menjadikan shilling sebagai warisan keluarga. Mereka menyimpan koleksi dengan harapan suatu hari nanti anak atau cucu dapat menghargai sejarah yang terkandung di dalamnya. Setiap shilling bukan sekadar sekeping logam, tetapi juga lambang perjalanan masa yang pernah dilalui oleh negara. Jika anda masih mempunyai shilling lama di rumah, jangan tergesa-gesa untuk menganggap semuanya tidak bernilai. Luangkan sedikit masa untuk memeriksa setiap satu. Mungkin terdapat shilling 50 sen tahun 1980 yang masih berada dalam keadaan baik dan sesuai dijadikan sebahagian daripada koleksi peribadi anda. Perlu diingat bahawa nilai sesuatu shilling sentiasa bergantung kepada pelbagai faktor. Permintaan pengumpul, keadaan shilling dan penilaian profesional semuanya memainkan peranan. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh membuat kesimpulan hanya berdasarkan tahun yang tertera pada shilling. Apa yang paling penting ialah menjaga shilling dengan baik. Elakkan menggosoknya menggunakan bahan pencuci, menggilapnya sehingga hilang permukaan asal atau menyimpannya di tempat yang lembap. Langkah-langkah mudah ini boleh membantu mengekalkan keadaan shilling untuk tempoh yang sangat lama. Hobi mengumpul shilling juga mengajar kita supaya lebih menghargai sejarah. Setiap kali melihat shilling lama, kita akan teringat bagaimana ia pernah digunakan oleh masyarakat pada zamannya. Shilling menjadi saksi kepada perubahan ekonomi, perkembangan negara dan kehidupan harian rakyat Malaysia. Mungkin selepas menonton video ini, anda akan mula memeriksa dompet lama, tabung shilling atau laci yang sudah lama tidak dibuka. Kadang-kadang penemuan yang paling menarik datang daripada tempat yang langsung tidak kita sangka. Ramai pengumpul memulakan koleksi mereka hanya dengan sekeping shilling yang ditemui di rumah sendiri. Jika anda mengenali ahli keluarga atau rakan yang gemar menyimpan shilling lama, kongsikan video ini kepada mereka.
Mungkin mereka juga mempunyai shilling 50 sen Malaysia tahun 1980 yang masih tersimpan dan belum pernah diperiksa dengan teliti. Kini tibalah bahagian yang paling dinantikan. Ramai penonton setia menunggu sehingga penghujung video kerana ingin mengetahui anggaran nilai shilling yang sedang kita bincangkan. Untuk pengetahuan anda, bukan semua shilling 50 sen Malaysia tahun 1980 bernilai tinggi. Nilainya bergantung kepada keadaan fizikal, tahap pemeliharaan, keaslian dan minat pengumpul pada waktu tertentu. Namun, bagi shilling yang berada dalam keadaan yang sangat baik, mempunyai perincian yang jelas serta memenuhi ciri-ciri yang dicari oleh pengumpul, anggaran nilainya boleh mencecah sehingga $23,900 Amerika Syarikat. Skim sebabnya ramai pengumpul sentiasa meneliti setiap shilling lama yang mereka temui. Kadang-kadang sekeping shilling yang kelihatan biasa sebenarnya mempunyai kisah yang luar biasa dan berpotensi menjadi antara koleksi paling berharga dalam simpanan mereka. Terima kasih kerana menonton sehingga penghujung. Jika anda menikmati perkongsian seperti ini, jangan lupa tekan butang like, langgan saluran ini dan aktifkan loceng pemberitahuan supaya anda tidak terlepas video-video akan datang tentang shilling Malaysia yang mungkin mempunyai sejarah menarik dan potensi nilai yang mengejutkan. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Sebelum kita bermula, saya ada satu soalan yang mungkin akan membuatkan anda berfikir sepanjang video ini. Kalau hari ini seseorang datang kepada anda dan berkata, saya mahu membeli shilling 20 sen Malaysia tahun 1976 yang anda simpan, adakah anda akan terus menjualnya, atau anda akan menyemak dahulu sama ada shilling itu sebenarnya mempunyai nilai yang jauh lebih tinggi daripada yang anda sangkakan? Jangan jawab lagi, kerana apa yang akan saya kongsikan selepas ini mungkin mengubah cara anda melihat setiap shilling lama yang masih berada di dalam rumah anda. Pastikan anda menonton sehingga penghujung video kerana di akhir nanti saya akan berkongsi nilai yang sering dikaitkan dengan shilling ini dan mengapa ia menjadi topik hangat dalam kalangan peminat shilling. Sebelum meneruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, aktifkan loceng pemberitahuan dan berikan like supaya anda tidak terlepas video-video terbaru tentang shilling Malaysia yang mungkin masih berada di dalam dompet, tabung atau laci rumah anda. Ramai orang percaya bahawa shilling lama hanyalah wang kecil yang tidak lagi mempunyai kepentingan. Ada yang menyimpannya di dalam botol kaca, ada yang memasukkannya ke dalam tabung sejak berpuluh-puluh tahun dahulu, malah ada juga yang terus membelanjakannya tanpa melihat tahun keluarannya. Tetapi bagi seorang pengumpul shilling, setiap keping shilling mempunyai cerita yang tersendiri. Shilling 20 sen Malaysia tahun 1976 ialah salah satu shilling yang sering menarik perhatian mereka yang gemar mengumpul koleksi mengikut tahun keluaran. Walaupun pada suatu ketika dahulu shilling ini digunakan setiap hari oleh jutaan rakyat Malaysia, hari ini semakin sukar untuk menemui kepingan yang masih berada dalam keadaan yang benar-benar baik. Bayangkan satu keluarga yang telah berpindah rumah. Ketika mengemas sebuah almari lama, mereka menemui sebuah tin biskut yang sudah berhabuk. Apabila dibuka, di dalamnya terdapat ratusan keping shilling lama. Pada mulanya mereka menyangka semuanya hanyalah duit baki yang tidak lagi berguna. Namun apabila mereka mula memeriksa satu demi satu, mereka menemui beberapa shilling dengan tarikh yang menarik perhatian. Situasi seperti ini sebenarnya lebih biasa daripada yang ramai sangka. Masih banyak rumah yang menyimpan shilling lama tanpa pernah diperiksa. Ada yang berada di dalam tabung sejak anak-anak mereka masih kecil, ada yang diwarisi daripada ibu bapa, malah ada juga yang tersimpan di dalam dompet lama yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Persoalannya, pernahkah anda membuka semula simpanan lama di rumah? Mungkin di situlah terdapat shilling yang selama ini anda tidak pernah beri perhatian. Salah satu perkara yang membuatkan dunia numismatik begitu menarik ialah setiap shilling mempunyai perjalanan hidupnya sendiri. Ada yang telah melalui ribuan transaksi. Ada yang pernah digunakan di pasar, kedai runcit, stesen bas dan pelbagai tempat lain. Namun ada juga shilling yang disimpan sejak awal lagi sehingga keadaannya masih hampir seperti baru. Bagi pengumpul, keadaan fizikal shilling memainkan peranan yang sangat penting. Mereka akan melihat sama ada reka bentuk masih jelas, tulisan masih tajam,
permukaan masih licin dan sama ada terdapat kesan calar yang banyak atau tidak. Ramai orang tidak sedar bahawa dua keping shilling dengan tahun yang sama boleh menerima perhatian yang sangat berbeza. Satu mungkin sudah terlalu haus akibat digunakan selama bertahun-tahun, manakala satu lagi masih kelihatan bersih kerana disimpan dengan baik. Perbezaan seperti inilah yang sering menjadi tumpuan pengumpul. Shilling 20 sen tahun 1976 juga sering menjadi sebahagian daripada koleksi lengkap mereka yang mengumpul siri shilling Malaysia mengikut tahun. Mereka bukan sekadar mahu satu shilling lama, tetapi mahu melengkapkan keseluruhan koleksi daripada pelbagai tahun keluaran. Apabila satu tahun tertentu sukar ditemui dalam keadaan yang baik, minat terhadap shilling tersebut boleh menjadi lebih tinggi. Menariknya, ramai orang hanya mula memeriksa shilling selepas melihat kisah orang lain menemui shilling lama di rumah mereka. Rasa ingin tahu membuatkan mereka membuka tabung lama, memeriksa dompet yang sudah lama tidak digunakan dan mengasingkan shilling mengikut tahun. Aktiviti ini bukan sahaja menyeronokkan, malah membuatkan ramai mula menghargai sejarah mata wang Malaysia. Setiap shilling membawa kenangan tentang zaman ia digunakan. Ia bukan sekadar logam kecil, tetapi sebahagian daripada perjalanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pada waktu itu. Jika anda memegang shilling 20 sen tahun 1976 hari ini, cuba lihat dengan teliti. Perhatikan setiap tulisan, setiap corak dan keadaan permukaannya. Jangan terus menganggap ia sama seperti semua shilling lain. Kadang-kadang perkara yang kelihatan biasa skim yang membuatkan seseorang pengumpul sanggup meluangkan masa untuk mencarinya. Ramai pengumpul juga mempunyai satu tabiat yang menarik. Mereka tidak pernah berhenti belajar. Setiap kali menemui shilling baharu, mereka akan membandingkannya dengan koleksi yang sedia ada. Mereka ingin mengetahui sama ada terdapat perbezaan kecil yang mungkin tidak disedari oleh orang lain. Ada juga yang menjadikan aktiviti mengumpul shilling sebagai hobi keluarga. Anak-anak belajar mengenali tahun keluaran, ibu bapa berkongsi pengalaman menggunakan shilling tersebut pada zaman dahulu, dan akhirnya setiap shilling menjadi satu cerita yang menghubungkan generasi. Bayangkan jika malam ini anda membuka laci lama di rumah dan menemui beberapa keping shilling 20 sen tahun 1976. Adakah anda akan terus menyimpannya semula, atau anda akan mula memeriksanya satu demi satu? Mungkin di situlah bermulanya minat baharu yang tidak pernah anda sangka. Perkara yang paling menarik dalam dunia shilling ialah anda tidak pernah tahu apa yang akan ditemui. Kadang-kadang anda mencari satu shilling tetapi menemui shilling lain yang lebih menarik. Ada juga yang pada mulanya hanya ingin membersihkan rumah, namun akhirnya menemui koleksi lama yang telah tersimpan selama berpuluh-puluh tahun. Sebab skim semakin ramai orang mula melihat shilling lama dengan perspektif yang berbeza. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai wang kecil semata-mata, tetapi sebagai sebahagian daripada sejarah yang masih boleh disentuh dan disimpan sehingga hari ini. Semakin lama seseorang mendalami dunia pengumpulan shilling, semakin mereka sedar bahawa nilai sebenar sesebuah shilling bukan hanya terletak pada angka yang tertera di permukaannya. Apa yang menjadikan sesuatu shilling menarik ialah gabungan sejarahnya, keadaannya, dan minat pengumpul yang ingin melengkapkan koleksi mereka. Skim sebabnya ramai kolektor sanggup meluangkan masa berjam-jam hanya untuk memeriksa sekotak shilling lama. Mungkin pada pandangan orang biasa, semua shilling 20 sen tahun 1976 kelihatan sama. Tetapi bagi mata seorang pengumpul yang berpengalaman, setiap shilling mempunyai identitinya sendiri. Mereka akan memeriksa ketajaman ukiran, warna asal logam, keadaan bahagian tepi shilling dan sama ada terdapat kesan penggunaan yang berlebihan. Semakin baik keadaan shilling dipelihara, semakin tinggi minat yang mungkin ditunjukkan oleh pengumpul. Sebab itu ramai kolektor tidak mencuci shilling lama dengan bahan kimia atau menggilapnya secara berlebihan. Mereka tahu bahawa tindakan tersebut boleh mengubah permukaan asal shilling. Dalam dunia numismatik, mengekalkan keadaan asal sering dianggap lebih penting daripada menjadikan shilling kelihatan berkilat. Jika anda masih menyimpan shilling lama, cuba asingkan mengikut tahun keluarannya. Anda mungkin terkejut melihat berapa banyak shilling yang telah berada dalam simpanan selama bertahun-tahun tanpa pernah diperhatikan. Kadang-kala,
Hanya dengan melihat satu tarikh, seseorang mula tertarik untuk mengetahui kisah di sebalik shilling tersebut. Ramai juga yang mula mengumpul shilling kerana kenangan. Ada yang masih mengingati zaman membeli makanan sekolah menggunakan beberapa keping shilling 20 sen. Ada yang teringat ketika menerima baki daripada kedai runcit. Kenangan-kenangan inilah yang menjadikan setiap shilling mempunyai nilai sentimental selain nilai kepada pengumpul. Satu perkara yang menarik ialah dunia pengumpulan shilling sentiasa berubah. Shilling yang kurang diberi perhatian hari ini mungkin menjadi lebih dicari pada masa hadapan apabila semakin ramai orang mula melengkapkan koleksi mereka. Oleh sebab itu, ramai peminat shilling memilih untuk menyimpan koleksi mereka dalam jangka masa panjang. Bayangkan jika anda menemui beberapa keping shilling 20 sen Malaysia tahun 1976 di dalam tabung lama. Jangan tergesa-gesa membuat keputusan. Periksa setiap satu dengan teliti. Bandingkan keadaannya. Mungkin salah satu daripadanya masih mempunyai permukaan yang sangat baik berbanding yang lain. Perjalanan mencari shilling yang menarik sebenarnya sama seperti mencari sesuatu yang berharga di tempat yang tidak disangka-sangka. Ada orang mencarinya di dalam tabung lama, ada yang menemuinya ketika mengemas rumah, dan ada juga yang menyedari mereka telah menyimpan shilling tersebut selama bertahun-tahun tanpa mengetahuinya. Inilah yang membuatkan hobi mengumpul shilling begitu menyeronokkan. Setiap kali anda membuka satu bekas shilling lama, anda tidak tahu apa yang akan ditemui. Rasa ingin tahu itu membuatkan ramai orang terus memeriksa satu demi satu sehingga berjam-jam lamanya. Namun, satu perkara yang perlu sentiasa diingat ialah tidak semua shilling mempunyai nilai yang sama. Faktor seperti keadaan fizikal, keaslian, permintaan pengumpul dan keadaan pasaran boleh mempengaruhi harga yang dipersetujui antara pembeli dan penjual. Sebab itu, seseorang tidak sepatutnya menganggap semua shilling daripada tahun yang sama akan mempunyai nilai yang serupa. Sekarang kita sampai kepada bahagian yang ramai tunggu sejak awal video. Pada permulaan tadi saya bertanya sama ada anda akan terus menjual shilling lama anda atau menyemaknya terlebih dahulu. Selepas mendengar semua fakta yang telah dikongsikan, saya harap jawapan anda kini berubah. Meluangkan sedikit masa untuk memeriksa shilling yang anda miliki mungkin memberikan anda pengetahuan yang jauh lebih berharga. Dalam kalangan peminat shilling dan kandungan koleksi di internet, terdapat dakwaan bahawa shilling 20 sen Malaysia tahun 1976 dalam keadaan tertentu pernah dikaitkan dengan nilai sekitar 450-300. Nilai ini bukanlah harga tetap untuk semua shilling 20 sen 1976 dan bukan jaminan bahawa setiap shilling akan mencapai jumlah tersebut. Nilai sebenar bergantung pada keadaan shilling, ciri-ciri khusus, permintaan pengumpul serta persetujuan antara pembeli dan penjual pada waktu urus niaga. Skim sebabnya semakin ramai orang memilih untuk memeriksa shilling lama mereka terlebih dahulu sebelum membelanjakan atau melepaskannya. Kadang-kala, apa yang kelihatan seperti shilling biasa sebenarnya mempunyai kisah yang menarik dan menjadi sebahagian daripada koleksi yang dicari oleh peminat numismatik. Jika anda mempunyai shilling 20 sen Malaysia tahun 1976, simpanlah dengan baik dan periksa keadaannya. Anda mungkin bukan sahaja memiliki sekeping shilling lama, tetapi juga sebahagian daripada sejarah yang masih dihargai sehingga hari ini. Terima kasih kerana menonton sehingga penghujung. Jika anda menikmati video seperti ini, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan aktifkan loceng pemberitahuan supaya anda tidak terlepas perkongsian seterusnya mengenai shilling Malaysia yang mungkin masih berada di dalam rumah anda. Tinggalkan komen di bawah dan beritahu saya, adakah anda masih mempunyai shilling 20 sen Malaysia tahun 1976? Saya ingin tahu berapa keping yang masih anda simpan. Jumpa lagi dalam video yang akan datang.